Okey, kita akan belajar bab 1 di bawah tema asas biologi. Okey, bab 1 ialah pengenalan kepada biologi dan peraturan makmal. Okey, pengenalan kepada biologi dan peraturan-peraturan dalam makmal. Okey, kita tengok yang pertama sekali. Bidang biologi dan kerjaya. Okey, apakah itu biologi? Okey, biologi ni dia berasal dari perkataan Yunani iaitu bios. Bios tu bermaksud kehidupan dan logos pula bermaksud kajian. Jadi biologi itu maksud dia kajian tentang benda hidup. Kajian tentang benda hidup dan persekitaran semula jadi. Okey, ni maksud biologi. Kajian terperinci tentang benda hidup dan persekitaran semula jadi. Okey, jadi dalam biologi kita boleh memahami struktur dan fungsi organisma. Okey, ini antara bidang-bidang biologi. Dia ada botani. Botani itu bidang mengenai hidupan tumbuhan. Fisiologi adalah kajian mengenai fungsi dan mekanisme organisma. Maksudnya fisiologi ni nak mengkaji macam mana manusia itu berfungsi dan mekanisme yang terlibat lah, seperti macam mana kita mencerna makanan dan sebagainya. Okay, kemudian ada genetik. Genetik itu kajian mengenai pewarisan dan variasi genetik tentang DNA. Okey, ekologi tentang interaksi dalam persekitaran macam siratan makanan, rantai makanan. Okey, seterusnya microbiology iaitu kajian tentang mikroorganisma. Mikroorganisma ni adalah benda hidup yang halus lah, yang kecil ataupun seni yang kita tak boleh tengok dengan mata kasar tapi kita boleh tengok dengan mikroskop. Okey, apa sumbangan biologi dalam kehidupan seharian? Kenapa kita nak kena belajar biologi? Okey, yang pertama, biologi penting dalam bidang perubatan seperti kaedah persenyawaan in vitro, pembedahan plastik, terapi gen dan lain-lain lagi lah. Memang bidang perubatan melibatkan biologi. Kemudian bidang farmasi. Farmasi tu ubat-ubatan. Ubat-ubatan. Kemudian bidang penghasilan makanan. Jadi untuk menghasilkan makanan pun kita memerlukan pengetahuan biologi, macam mana kita nak membuat jeruk dan sebagainya. Okey, bidang pertanian, macam mana nak tanam pokok, nak menghasilkan haiwan transgenik yang dikacuk, hidroponik dan aeroponik. Itu semua bidang-bidang biologi. Dan apakah kerjaya dalam bidang biologi? Kita boleh jadi doktor-doktor perubatan ataupun yang melibatkan haiwan, tumbuhan dan lain-lain lagi lah. Banyak kerjaya dalam biologi. Okey, nanti kita akan sambung 1.2 keselamatan dan peraturan dalam makmal biologi.